Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menegaskan permohonan pembatalan semua ordinan darurat berkod kuasa 21 Julai lalu dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin menerusi kenyataan Istana Negara menjelaskan kenyataan itu bercanggah mengelirukan Parlimen serta gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara. Perkara itu dimuat naik di Facebook rasmi Istana Negara tengah hari tadi. Menurut kenyataan itu, ia membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya Baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan sudah dibuat di Parlimen pada 26 Julai lalu bahawa kerajaan membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyhurkan Baginda sepanjang tempoh darurat walhal pembatalan belum lagi diperkenankan. Ahmad Fadil berkata, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa sudah pun diperkenankan dan dipersetujui terdahulu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun semasa majlis menghadap secara maya 24 Julai 2021 bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan diungkaikan sudah tidak dilaksanakan. Pada 26 Julai lalu, kerajaan memutuskan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menyambung proklamasi darurat yang akan tamat pada 1 Ogos ini.